Kerana mazhab Syafi'i kata, dalam mazhab kita Syafi'i, belajar bahasa Arab adalah wajib kepada tiap-tiap orang Islam. Bahasa wajib. Hari ini kita kena hantar anak pergi Yaman belajar. Dalam negeri tak boleh belajar. Nak belajar mana kena pergi UIA. Nak pergi UIA tu apa syarat dia? Dulu ICS dengan saya sekali pergi photostat buku-buku, ambillah akidah kamu daripada Quran dan Sunnah tu. Pergi orang-orang duduk tepi ni kan, tepi-tepi laut ni kan, bagi seorang satu. Ada yang lari, ada kata pencegah maksiat, belah. Ada yang tak lari. Ada orang kafir bagi, ada orang kafir tak mau. Tapi 99% bagi pada orang Islam. Beri dia tahu tangkai tak boleh pakai, susuk tak boleh pakai, pelari jangan buat. Kalau ada masalah baca Quran, berzikir, baca doa, berikhtiar dengan cara yang halal bukan haram. Rupanya hal akidah ni pada orang Islam masih tak selesai. Persaingan kedai makan, hang bomo aku bomo. Persaingan buka kedai runcit, hang sihir aku sihir. Pada hati dia, dia pergi cari toko Hindu tu bukan kerana dia nak kapiang, dia nak selamat bisnes dia. Bukti dia mengaku dia Islam lagi, tapi dia tak tahu itu satu daripada kesyirikan. Dia tak tahu betapa besar kerja kita ni, besar. Maka risalah ini di antara risalah Nabi Muhammad sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi ingat. Pemberi ingat kepada siapa? Kafatan linnas, manusia seluruhnya. Dan tidak salah kita bagi ingat pada orang kafir. Jangan bergantung lain daripada Allah. Jangan buat syirik pada Allah. Walaupun dia tengah buat syirik, kita ingatkan dia. Kerana itu sifat ar-risalah. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Sabda Nabi SAW tentang perkara ini, bahawa dia dilahirkan untuk seluruh manusia. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim ini, daripada Jabir bin Abdullah, Nabi kata, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu birra'bi masirata syahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu as-salatu falyusalli, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, wa u'titul syafa'ah, wa kana an-nabiyyu yab'athu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Aku dianugerahkan 5 perkara yang tidak pernah dianugerahkan seorang pun dari rasul-rasul sebelumku. Allah bagi kepada aku 5 perkara, yang 5 perkara ni satu nabi pun tak dapat, aku dapat. Ini istimewa dia. 1, aku diberi pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Nabi nak perang, nak apa, lagi sebulan Nabi nak sampai, dia pagar berah. Ini ar-ra'bu ni satu nikmat lah. Musuh takut kita satu nikmat. Macam mana musuh nak takut kita? Quran kata, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong Allah, Allah tolong. Salah satu pertolongan Allah pada kita, Allah bagi musuh takut. Musuh tak berani minta macam-macam, dia tak berani buat macam-macam, dia tak berani bertindak macam-macam, dia takut. Macam mana hari ni kita takut pada musuh, kita tak berani buat apa-apa. Tetapi bila Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, dalam hadis Ibnu Majah daripada Thauban, Nabi kata Allah akan cabut nikmat itu. Allah akan cabut nikmat, musuh takut pada kamu. Allah akan bagi kamu yang takut pada musuh. Keberanian kamu Allah bagi pada musuh. Masa itu kamu terkena penyakit wahan, takut mati dan cinta dunia. Hubbu dunia wa karahiyatul maut. Nabi kata hubbu dunia. Oh dahsyat, bahasa dia dahsyat. Kita tengok dalam kamus, hub ni bermakna cinta. Dunia-dunia lah. Tetapi ulama bahasa Arab kata hub ni apa dia? Izharu al-mahabbatu lahu. Hub ni, bila satu orang tu dia cinta, dia akan menzahirkan apa yang dia cinta. Quran kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu telah menzahirkan kehidupan dunia. Cakap kamu, pakaian kamu tidak tanduk, pemikiran kamu yang kamu zahir bukan Allah dan Rasul, bukan akhirat, tapi dunia.
Maka bila kata hubbud dunia, ini nama dia penyakit al-wahan. Yang ada dalam penyakit al-wahan itu hubbud dunia. Orang Islam nak timai satu benda, dia tak bicara langsung pasal akhirat. Dia bicara, kalau tak dapat yang ni, tak dapatlah kita, kerja keras. Dia tak bicara kepentingan salat, akidah, iman, sunnah, dia tak bicara. Dia kena hubbud dunia. Dia dapatlah dunia. Bila dia dapat dunia, dia kenal satu benda, takut kehilangan dunia. Dia akan pertahan apa dia kasih, niat menghalalkan cara. Kita kata, adakah penyakit ni kena hari ni? Anak kita tak semayang, lepas tu mai hari raya, ayah nak seluar jin, ayah nak baju ni. Kita kata, hang perempuan pakai jin apa? Awak perempuan tak boleh pakai jin ke? Dia jerkah kita. Dia nak menzahirkan apa yang dia rasa elok atas dunia. Dia terlupa peradaban. Dia anak, ini bapa, ini mak. Secara keluarga, kita kena hubbud dunia. Hak bini pula kata, abang, anak kita bukan anak orang. Abang, anak kita berkira dengan orang, sedekah bukan main. Dia marah sedekah, dia nak anak dia dapat bahagian atas dunia. Kita kena. Masa tu, kita akan kena penyakit. Kita takut dengan musuh. Musuh tak takut dengan kita. Musuh tak takut dengan kita. Subhanallah. Subhanallah. Sangat dahsyat yang Nabi sebut itu. Jadi nak bagi dapat balik itu, kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kena kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Sahabat, dia tak peduli mati syahid. Dia nak, bahkan kita baca hadis baru ni, sahabat doa, ya Allah, kami nak mati syahid. Bayang orang tu kalau boleh doa mati syahid, jiwa dia besar mana. Nabi kata, kalau kamu doa mati syahid, tiba-tiba mata ala firashihi, kamu mati di atas katil, Allah tetap bagi di hari akhirat pahala mati syahid. Tetap Allah bagi pada kamu. Oh subhanallah, kita baca dah, kita belajar dah hadis tu baru ni. Subhanallah ikhwan. Dan kita kena, hari ni kita kena. Kita kena. Bila sebut mati, orang nampak kemian. Hari mati pun orang pakai tudung sikit je. Sikit je botai kepala nak pina. Orang dah dicerita dengan saya Pak Amir, tapi hari Sabtu baru ni saya baru tengok orang dia. Saya buat kuliah duha, dia mai. Badan tu kira macam Abang Long lah. Abang Long kawasan lah. Tapi tua dah, saya ingat Pak Amir, dah 67, 68. Saya tengah buat kuliah duha, dia masuk dalam masjid. Dia masuk, dia tengok saya. Kuliah duha muslimat. Dia turun. Lepas tu, dia naik pula, buka baju, tunjuk perut dia labuh. Depan muslimat dia lalu. Muslimat beralih muka ke lain. Itu kawan kata, ustaz, saya nak bagi tahu. Yang ustaz tengok dia tu, baru ni masjid buat mesyuarat agung tu, nak pilih. Dia tu, orang yang ustaz tengok tu, dia masuk dalam masjid dalam keadaan minum arak. Dan dia maki. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia buat apa? Dia naik tandas tu kan dalam masjid kan. Dia lintas pergi tandas dalam masjid, tangan pegang rokok. Tu dia. Ada orang Islam misal bertaring kira kalau dia mati bekat akhirat tak ada, cuma dia bawa perut besar tak tahu lah boleh tolong tak boleh tolong, tak tahu. Semayang dah, apa dah. Satu kawan pula bagi tahu dengan saya, ustaz, dia ni kalau dia tak minum arak, dia adalah manusia paling baik dalam kampung. Tapi kalau dia minum, dialah paling tak guna dalam kampung. Tapi dia minum. Arak dengan judi tak boleh pisah hidup dia. Subhanallah. Apa kita nak kata? Inilah nama dia karahiyatul maut, hubbud dunia. Dia menunjukkan cinta kasih dia pada dunia. Cakap dia, perbuatan dia. Kalau dia buat rumah, dia tak bincang arah kiblat. Dia buat rumah, kiblat kok mana, nak ampak sejadah kok mana, sempit ke luas, dia tak bincang. Yang penting rumah aku besar. Hubbud dunia. Izharu lahu al-mahabbah. Dia menzahirkan apa yang dia cinta. Maka
orang cinta dengan duit. Maka dia zahir lah. Macam tu juga kerajaan, kalau dia perintah rakyat dia, pemimpin tu dia tak ada dengan akhirat, dia zahir apa yang dia nak zahir. Dia nak zahir. Pasal tu kita ni negara Islam, sajalah kata kan, kita ni negara Islam, berapa banyak dah menteri pendidikan, tapi sampai hari ni bahasa Arab tak masuk dalam pendidikan orang Melayu. Tak masuk. Orang kata mengaji nahwu saraf ni susah, tapi kalau diajak di sekolah daripada umur 7 tahun, 6 tahun mengaji sekolah rendah, lepas tu 4 tahun ke 5 tahun mengaji sekolah menengah, 11 tahun 12 tahun, lepaslah bahasa Arab, boleh cakap Arab, boleh baca kitab Arab. Tapi tak ada bukan kata seorang kita pakai sekong, tak ada sekong menteri-menteri pendidikan ni terfikir bahasa Arab kepentingan untuk anak bangsa dia, untuk faham agama dia. Tapi bahasa orang putih kepentingan. Pasal apa? Komunikasi. Nak pergi Singapura, nak pergi London, nak pergi balik. Bahasa Arab tak penting. Dia menzahirkan apa dia cinta. Itu kita boleh nampak, ikhwan, orang ini tidak ada jiwa agama. Tidak ada. Orang ni bila dia start reti agama, dia akan nampak kepentingan bahasa Arab. Kerana mazhab Syafi'i kata, dalam mazhab kita Syafi'i, belajar bahasa Arab adalah wajib kepada tiap-tiap orang Islam. Bahasa wajib. Hari ini kita kena hantar anak pergi Yaman belajar. Dalam negeri tak boleh belajar. Nak belajar mana kena pergi UIA. Nak pergi UIA tu apa syarat dia? Saya teringat Syekh Syekh Maulud, dia pernah sebut, mungkin saya tak faham dulu, tapi sekarang saya faham. Syekh Maulud dalam khutbah yang dia sampaikan, apa dia kata tentang pendidikan ini? Dia kata Allah Ta'ala akan tanya mak bapak, Allah Ta'ala akan tanya mak bapak, kenapa anak kamu tak boleh bahasa Arab? Kenapa? Bila satu orang itu reti bahasa Arab, dia telah dapat 50% bahan untuk faham agama dia. Hang boleh ajak anak hang tepuk tangan menari, hang tak ajak bahasa Arab. Lah ni kita ada sekolah-sekolah pasti, tunah-tunah Islam, yang budak daripada 4 tahun dah orang terima dah sekarang. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun duduk tadika-tadika Islam, bahasa Arab dia ajak. Bahasa Arab dia ajak. Kita hantar anak kita pergi sekolah kebangsaan, tak ada bahasa Arab. Pondok ada. Ajak nahwu, ajak saraf, kita tak ajak. Anak kita dapat 5A, boleh pergi sekolah Arab, kita tak hantar. Semua ini akan disoal oleh Allah. Kamu sekat pengetahuan agama sampai pada anak kamu. Pasal apa kita kata? Tak apalah, nanti besar dia cari sendiri. Tak, dia tak akan cari sendiri. Dia tak akan cari sendiri. Dalam negara yang besar macam ni, Engku Aziz pernah kata 50% daripada kekayaan Petronas diambil, rakyat Malaysia dapat pendidikan percuma. Engku Aziz kata, boleh tak ada bahasa Arab? Ada. Maka Allah akan tanya Menteri Pendidikan esok. Satu dosa besar dia buat kerana bahasa Arab boleh mendekatkan orang faham agama. Macam anak kita daripada kecil mengaji bahasa Arab. Bukan semua kita boleh dapat mengaji universiti, tapi sekolah rendah semua dapat. Sekolah menengah semua dapat. Nak masuk politeknik, nak masuk UiTM, bukan semua dapat. Tapi sekolah rendah dan menengah, habis tak ada 11 tahun, 12 tahun, mesti semua orang dapat. Dan kita diberi peluang memilih. Beri peluang memilih. 4 tahun anak kita, 6 tahun duduk di sekolah kebangsaan, 6 tahun boleh duduk sekolah pondok. Hang pilihlah sekolah mana. Ada cikgu, anak dia dah darjah 3, dia cikgu sekolah tu, dia bawa keluar anak dia hantar pergi pondok. Dia kata, saya nak anak saya dapat senawi. Dia cikgu sekolah tu, dia kata, saya tak percaya dengan apa yang saya ajar. Dia cikgu, dia hantar sebulan-sebulan, dia hantar kepada anak dia 120, hampir mengaji pondok anduk dia. Dia tak takut anak dia tak reti bahasa orang putih, tak takut langsung. Sebab dia kata mata pelajaran di Malaysia akan buat anak hanyut dan tak kenal Tuhan. Cikgu dia mengajar, dia kata macam tu. Cikgu mengajar, boleh kata lagu tu, Minister of Education tak nampak. Ini betul-betul musibatullah dan kamjatullah.
Ini betul-betul musibat yang kita kena. Musibah daripada Allah. Allah tutup hati kita tengok akhirat. Tengok akhirat. Allah tutup. Dan kita zahir dengan atas dunia. Atas dunia kita zahir.